seorang pendengar kita namanya Dayah. Dayah kata, apa khabar KC? Khabar baik. Ini perkara saya nak ceritakan 3 minggu yang lalu, dan saya nak dekat 3 minggu tak dengar MJ12 kerana ketakutan. 3 minggu lalu lah, sedang saya mendengar rancangan ini sekitar 1.20 pagi. Pintu almari dalam bilik saya macam bergerak sedikit, ada orang buka dan tutup. Pada mulanya saya fikirkan saya berhayal, mungkin benda tu tak berlaku, saya imajinasilah. Tapi bila dia berlaku buat kali kedua, baru saya terkejut. Dia buka perlahan kemudian tutup macam ada sesuatu di dalamnya. Barulah hilang semangat nak dengar MJ12. Suami saya pula memang kerja pembina night shift, dan selama 3 minggu lah saya tak dapat dengar sebab ketakutan. Saya pun tidur awal, dan inilah baru saya dengar MJ12 sebab saya tahu bulan Ramadan hantu-hantu dah kena lock up. Ya, baguslah. Agaknya apa yang mengganggu anda, pintu almari dia buat main pula. Dangerous tu. Ini kes kronik ni. Hello, selamat pagi.